Dekat kedai kopi, dalam grup WhatsApp, sampailah dekat ruang komen Facebook. Perdebatan tentang kereta elektrik ataupun EV dan kereta petrol makin menjadi-jadilah. Ada orang kata yang beli EV ni cuma nak menunjuk, ada yang masih guna petrol pula kata macam ketinggalan zaman. Tapi antara semua komen yang selalu timbul, satu ayat lah yang makin kerap kita dengar, EV ni untuk orang kaya je. Rakyat biasa pakai kereta petrol lagi jimat. Adakah benar sebegitu? Adakah EV sememangnya hanya mampu dimiliki oleh golongan pendapatan tinggi? Dan benarkah petrol masih lebih menjimatkan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk jawab soalan ni, kita tak boleh bergantung pada satu sentimen semata-mata. Kita nak kena tengoklah pada angka dan juga realiti semasa. Setakat Mac 2025, jumlah EV yang berdaftar dekat Malaysia adalah lebih kurang 17,000 unit. Ini daripada data Jabatan Pengangkutan Jalan. Angka ni sangat kecil kalau nak dibandingkan dengan jalan lebih 20 juta kenderaan yang sedang berada di jalan raya seluruh Malaysia. Menarik dia, model EV yang paling laris masa ni datang daripada jenama premium terus lah. Tesla Model Y 200,000, BYD Seal, Ioniq 6, iX tu dah 300,000 kot. Semua ni jelas lah bukan dalam kemampuan golongan B40 ataupun sebahagian besar M40 yang masih bergelut untuk bayar ansuran 1,500 sebulan lah untuk sebuah Myvi ataupun Axia. Dalam 1,000 aja aku bayar dalam 400. Laporan dari MIDF Research tahun 2024 turut mengatakan yang majoriti pemilik EV dekat Malaysia datang daripada golongan T20 dan juga M40 yang belah atas, iaitu orang yang ada pendapatan isi rumah lebih daripada 10,000 sebulan. So tak heran lah kenapa wujud tanggapan yang EV ni memang untuk golongan yang ado-ado. Dia bukan sekadar persepsi, dia disokong oleh data yang sebenar. Walaupun kerajaan kini memberikan pengecualian cukai import dan juga excise untuk EV sampai tahun 2025 tahun ni, harga EV tetap lagi tinggi disebabkan oleh kos bateri yang lebih mahal, masih mahal. Laporan daripada Bloomberg NEF tahun 2024 menunjukkan kos bateri lithium ion sekitar $139 per kilowatt hour. Tesla yang aku tengah drive ni, Model 3 contoh, gunakan bateri 57.5 kilowatt hour, menjadikan kos bateri dia dah capai RM38,000 satu bateri pack ni. Ni belum masuk komponen penting lain macam inverter, motor elektrik, cooling system, fast charger. Walaupun government dia bagi insentif, harga EV belum lagi lah mampu mencapai tahap mampu milik. Selagi EV tak ada pengeluaran tempatan yang hasilkan EV untuk segmen A, segmen B, macam EMAS tu kan, dia satu je. Lepas ni kalau EMAS 5, dia satu je, dia tak ada lain produk belum masuk lagi. S4 aku punya recording ni, dari kos penggunaan memang betul lah EV lebih jimat kalau kita lihat pada harga elektrik per kilometer. Macam contoh Tesla Model 3 aku tengah drive kan, dia boleh bergerak dalam 430 kilo. So kalau charge dekat rumah dengan tarikh biasa kan, tarikh PMB, jumlah bil elektrik untuk satu cas penuh dalam RM32. So jadi kos setiap kilometer dalam sekitar 7.6 sen. Macam tu kecil lah kan. Nak banding dengan Myvi 1.5 yang guna petrol kan, dengan 18 km seliter, harga RON 95, 2.05 seliter. So kos untuk 430 kilo yang sama tu dengan sekitar RM50. So dia masih jatuh dalam 11.6 sen setiap kilo. Namun itu hanya benar lah kalau kita charge EV dekat rumah. Kalau kita guna charge DC dekat charge EV Gentari, Shell ke apa kan, dia boleh jatuh RM1.20 setiap kilo hour. So satu charge penuh boleh jadi RM69, lagi mahal daripada kos minyak daripada jarak yang sama. Dan bukan semua orang lah ada kemudahan untuk charge dekat rumah. Nak pasang pengecas sendiri pun bukan murah. Charge nak pasang AC 7 kW tu saja pun dah RM3,000, RM6,000. Tu pun kalau tinggal dekat teres banglo yang ada parking sendiri. Kalau tinggal apartmen ataupun kondo. Dalam masa yang sama, kita nak kena ingat yang rakyat Malaysia ni, kita masih lagi terima subsidi bahan api tahun 95. Daripada Menteri Kewangan kita sendiri, kerajaan dia belanjakan RM30 bilion setahun
tahun untuk subsidi bahan api. So tanpa subsidi ni harga sebenar around 95 boleh cecah RM3.20 seliter, bergantung pada pasaran global. Tapi sebab subsidi kerajaan, kita hanya perlu bayar RM2.05 seliter. Dalam erti kata lain, maksud dia kerajaan sekarang ni dia memang tengah bantu rakyat guna petrol setiap kali isi minyak. Macam negara lain pula dia lebihkan EV, maknanya bateri tu ada subsidi. Tapi kita EV tak terima sebarang subsidi daripada government, melainkan macam Tesla dia bagi kat dia orang sendiri. Tak ada, government tak ada. Yang ada cuma insentif pembelian, bukan untuk bantuan harian tu. So daripada sudut ni memang betul lah rakyat Malaysia sebenarnya yang guna petrol dia lagi dilindungi lah dari segi kos harian tu. Satu lagi aspek yang penting adalah dia punya degrade value lah, sudut nilai ataupun depreciation. Nilai pasaran EV dia merosot lagi cepat lah daripada kereta petrol, sebab teknologi bateri yang cepat berubah dan juga orang takut dengan life bateri ni kan. Tesla yang aku drive ni kalau beli tahun 2022 200,000, sekarang ni boleh jumpa 130,000 untuk second hand. Dalam 2 tahun dia hilang 70,000, dalam 35% macam tu. Myvi 2 tahun lepas beli, kalau jual balik boleh jual balik 40 ke 42,000. So maknanya 80% masih lagi ada. Nak katanya yang petrol pilihan yang lagi stabil lah daripada sudut pelaburan jangka masa panjang, terutama sekali yang beli, yang kisahkan pasal resale value lah. Sebab kereta ni bukan kata tak demand, orang suka tau. Aku bawa kereta ni kat MK, budak tengok tau. Namun satu kelebihan utama EV sebenarnya daripada sudut maintenance lah. EV dia tak ada engine, dia tak ada internal combustion, jadi tak ada keperluan pun sebenarnya nak tukar minyak hitam, spark plug tak ada, timing belt tak ada, exhaust system tak ada. So dari consumer reports daripada Amerika yang memang keluarkan EV banyak ni kan, antara lah kan, pemilik EV dia jimat sampai 50% daripada cost maintenance sepanjang hayat nak banding dengan kereta petrol. So contoh, pemilik Tesla dia cuma perlu lakukan servis tahunan yang libatkan brake system, tayar, safety. Yang mampu beli EV ni dia ada kelebihan besar lah daripada segi kos jangka panjang. Sebab even bateri pun dia orang ada, macam contoh nak 9 tahun tu kan, dia akan ada warranty juga. Tapi untuk rakyat kita yang cuma mampu pakai kereta 30,000, 40,000, 50,000, so kos penyelenggaraan bukanlah faktor utama yang membebankan juga kan, sebab harga pun dah tak semahal Tesla kan. So kalau kita tengok balik semua fakta ni, memang sekarang ni EV belum lagi sesuai untuk semua. Dia bukanlah musuh kepada rakyat, tapi belum solution lah, belum lagi mobility solution tu untuk orang ramai. So buat masa ni EV masih lagi produk untuk golongan sederhana, tinggi, yang kaya-kaya. Infrastruktur pun tak lengkap. Ni semua untuk yang boleh cari kat rumah je. Yang duduk kondo pun susah. And meanwhile rakyat Malaysia, rakyat biasa masih lagi dilindungi dengan subsidi petrol yang mampu kekalkan kos yang lebih rendah dengan enjin lah. So Pro 2 dia dijangka akan lancarkan EV pertama tahun 2026 dengan sasaran bawah 100,000. Kalau tu jadi kenyataan, kalau E-Max 5 pun jatuh bawah 1,000, barulah EV boleh bersaing dekat pasaran masses untuk golongan kita ni. So nampaklah kan, yang ni sebenarnya bukan soal siapa kaya, siapa miskin, tapi dia soal siapa yang nampak long term, siapa yang nampak short term. Apa keperluan masing-masing, apa yang paling efektif untuk setiap individu tu. Jadi so itu saja apa yang aku nampak. EV ada kebaikan dia, tapi untuk kita punya first time buying tu yang masalah. Jadi itulah dia. Terima kasih kerana menonton video ni. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Adalah Perfume untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Senyap kan? Tesla Model 3 bro. Saya Green, jumpa lagi lepas ni. Bye bye.